Sebelum kita meneruskan vlog kita kali ini, apa kata buat anda yang belum subscribe tu, cepat tekan butang subscribe dan butang notification button sebagai tanda anda support channelku ini. Terima kasih. Okey, kita nak masak telur mata kerbau. Kita adalah keluarga peminat telur. Macam tu. Jadi kita kena buatlah untuk seorang satu. Seorang satu je hari ni tak ada nak masak lebih-lebih kita mandikan telur-telur kita itu. Telur pun nak mandi tau you all, bukan you all seorang je nak mandi. Kalau dah goreng telur tu, of course lah kita pakai minyak. Kalau kita dah aku tak mention tu maknanya kita pakai minyak lah. Tu dia telur-telur kita dimandikan agar mereka menjadi gebu-gebas, garing tepi-tepi, barulah sedap kita nak makan dengan nasi yang panas-panas, krup-krap gitu. Kita dalam rumah ada 6 orang, jadi kena ada 6 telur mata kerbau untuk semua 6 orang lah. Ini pula daging yang dihiris nipis-nipis, kita gaulkan dengan serbuk kunyit dan garam. Tak tahulah kenapa serbuk kunyit dan ni tak cantik kalau daging kita top up dengan ayam yang semalam beli tak habis tu. Ni daging masak bawang. Astaghfirullahalazim. Kita tengok ayam balik telur. Kita buat ni ada simpan kan. So ni kita nak simpan untuk kita punya tanam-tanaman lah. Ya. So kita sangkut dekat dinding kita, nanti kita bawa turun bawah. Ni mata kerbau ni dia dah pecah sikit. Lamalah pula nak goreng 6 telur ni Mama suruh basuh sinki kan, Jit? Kita nak potong bawang besar tadi halus-halus, begitu juga dengan kita punya bawang putih. Dalam rumah pakai jeans dah. Kenapa pakai seluar untuk yang kat luar? Dan kita nak tumiskan bawang merah pokok bondo. Bawang besar kita dengan bawang putih sampailah mereka semua keperangan, jadi tan, cantik gitu kulit mereka. Orang putih kan suka kulit golap-golap. Jadi kita punya bawang putih dengan bawang besar tu pun konolah golap lah sikit. Golap tau, bukan rontong Agak-agak bila dah golap tu sikit bawang putih dengan bawang besar tu, bolehlah kita masuk kita punya daging. Masaklah sampai agak-agak dimasak dan garing sikit lah. Masa dah aku masak ni tak pandailah nak adjust minyak makcik. So sekejap-sekejap tambah minyak, sekejap-sekejap tambah minyak. Kita kan nak muka kita berminyak-minyak. Jadi kita tambahlah minyak ya. Lepas makan je kena buat kerja sekolah ya, dalam bilik Kak Ida ya. Kita nak masukkan sos siram, you all. Kalau nak podeh-podeh, bolehlah masuk cili yang kisar tu lah. Nak bagi podeh kan. Macam daku ni tak naklah buat podeh-podeh. Kan kesian pula yang tak makan podeh tu. Kita berkorban untuk keluarga kita, you. Diorang tak makan pedas, kita pula yang kena berkorban. Okey, aku menggunakan sayur-sayuran beku sahaja ya, sebab ianya amat menjimatkan masa daku. Tak ada masalah nak pergi kedai ni, setiap kali nak masak, nak pergi kedai kan memang tak ada masalah. So, sayuran beku ini amat menjimatkan masa kita. Dan daku suka masak sekali harung, daging, lauk sekali dengan sayur, sebab daku tak ada masa lah. Kita masukkan lada putih, kalau nak masuk lada hitam pun boleh juga. Masukkan garam secukup rasa. Ya, anak-anak yang baru belajar tu, jangan lupa kacau bagi perasa semua sebatilah. Kan ada yang masin, ada yang tak cukup masin. Masukkan air secukup rasa. Kalau rasa nak banjir, boleh saja banjir. Berenang-renang daging kita dan kita punya sayur-sayuran itu. Dia berkuah barulah sedap kan?
Bila kita masak janganlah lupa rasa. Apa ni? Masak tapi tak rasa. Rasa tu barulah kita tahu cukup ke tidak kan. Tambahlah garam 1 lori ke kalau tak cukup. Belum lagi. Mama akan serve. So, Amma nak buat video ni sayang. Tunggu sekejap Thank you whoever yang masak nasi. Si Chua, Mama bagi makan nanti. Mama buat video ni. Manis. Kalau Mama terpijak ekor kau. Ya Allah. Adik tepi dek. Adik cari apa kat situ? Basuh tangan tak, Dik? Pula Vilema. Dik, letak dalam congelator hamba. Mais Anna, attends, on va faire une photo. Aku rekod rupanya. Tu dia, lunch kita dah siap. Setiap kali dah aku masak, memang mereka semua terlampau excited, wondering Mama masak apa. Jadi ianya memberikan semangat jugalah nak mencuba resepi yang baru untuk anak-anak. Adik makan, tengok baca doa tak? Tengok muka. Macam mana best? Cantiknya adik pakai baju apa ni, Dik? Fiwit. Adik tengok. Wah, cantiknya rambut dia pun cantik. Sedap? Tak ke? Apa ni? C'est quoi du café? Review. On voit. Sekejap, jangan puji lu. Sedap ke, Dik? Ha? Ya. Wesh. What? What are you doing? Cik pasal. Okay, you all kalau datang Paris dan tercari-cari makanan halal, Daku menyediakan makanan halal bermacam-macam menu untuk anda. Ada pelbagai menu, antaranya signatureku adalah nasi ayam madu Paris, nasi hujan panas juga ada dengan ayam tomato, ayam masak lemak cili api pun ada. Jangan lupa roja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Hari ini cepatlah. Bagilah orang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Hari ini adalah hari yang sangat-sangat busy pada Daku di cuaca yang sangat panas, iaitu 32 degree, maybe lebih lagi. Kita ada, alhamdulillah, Allah bagi rezeki. Kita ada tour. The tour tu lantak kolah kan, suamiku yang buat. Kita just entertain je klien kita. Lepas tu ada customer yang order nasi ayam madu Paris. Pagi ada pengantaran, petang ada pengantaran. Mana nak masak untuk family lagi. So zuzas. Ini Daku nak mengambil Ana Syifa pula daripada sekolah. So yeah, it was a hectic day, tapi alhamdulillah. Cuaca panas dia tak boleh bawa bincang Okay, setelah penat bekerja, So setelah penat bekerja, dah aku nak request pada diorang, boleh tak Ana Syifa makan kat kantin besok sebab dah aku nak hoye-hoye. Okay, kita dah ambil Ana Syifa.
I like the receptionist. Okay, kita dah ambil Ana Syifa. Receptionist tu, our favourite receptionist, Deborah. Deborah. Itulah. Dah aku dapat request besok Ana makan dekat kantin. Maknanya lepas sekolah terus hantar dia. Sebab dah aku nak keluar, dah aku ada hal. So yeah. Okay, kita ada tetamu hari ni. Tetamu dari jauh ni daripada Malaysia. You all. Itu Tauki kembara Eropah. Betul kan? Apa khabar? Ni Tauki. Terima kasih propose pada your client untuk makan nasi ayam makan. InsyaAllah kita akan terus order dan order lagi bila mana kita datang Paris ya. Kita support sama-sama orang Malaysia kita yang ada di bumi Paris ni. InsyaAllah. So ni buat Eropah trip ni kan tengah hangat sekarang kan? Tengah hangat sama dengan cuaca kat sini. Tapi masa sama ada juga? Ada sama ada. 7-8 ada orang nak juga datang? Ada masa dia datang. Ya Allah, nak yang panas-panas pun nak datang Terima kasih. Okey Syifa, ambil gambar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap peluk lagi tu. Silk shirt and it's Versace. Name my triple A. I can wait over on you, girl. I don't Il y a encore un truc. Montre Anna. C'est pour faire quoi ça? Ah. Alors, Anna, elle a un cadeau pour maman. Je pense que c'est pour la Sainte Maman. Hein? C'est pour la fête des mamans. Elle a déjà fait un cadeau. Et c'est quoi ton cadeau? Vas-y, montre Anna, montre à maman. Montre dans le téléphone Anna, montre. Maman cadeau. Waouh, c'est toi qui as fait. Waouh, merci. Waouh. T'arraches pas les trucs quand même. Anna, c'est trop beau Anna. Adieu maman. Ok, à tout à l'heure. Mais tu vas où là? Calme-toi Anna. On dit merci Anna. Buat anda yang belum lagi subscribe pada channel Light KM ini, jangan segan-segan, jangan malu-malu. Tekan butang subscribe sekarang. Jangan lupa juga notification button supaya anda tidak terlepas episod yang terbaru.